No such thing macam kita boleh salahkan sesiapa bila kita pilih pilihan yang tak tepat kan. Saya membesar dalam persekitaran flat. Saya membesar dalam persekitaran, kalau orang kata sekarang, dalam persekitaran B40 kan. So waktu zaman saya membesar dulu, umur saya 1 hingga ke 20 tahun, saya tak ada dikategoriskan sebagai B40, tapi boleh dikatakan dalam masyarakat biasa. Saya membesar dalam masyarakat tu. Ada kita boleh nampak level of life yang macam-macam kan. Stigma masyarakat itu rasa susah tu tak ada. Tapi kita faham tentang tekanan kewangan, tekanan kehidupan dan sebagainya lah. Kita faham tentang tu kan. Sebab saya rasa saya terdedah dengan education. Saya terdedah dengan, sebab kita kat Kuala Lumpur kan, kat KL ni, kita terdedah dengan apa saja, baik atau buruk kan. So saya ada maksudnya saya ada peluang untuk buat decision dan saya ada peluang untuk belajar pada masa yang sama. Dia no such thing macam kita boleh salahkan sesiapa bila kita pilih pilihan yang tak tepat kan. Saya thanks juga kepada parents saya yang memberikan kita pendidikan yang secukupnya untuk kita ni cukup untuk buat pilihan. So saya rasa itu sajalah. Yang selebihnya segala kesukaran kehidupan tu yang saya lalui, saya kena tanggung sendirilah kan. Saya tak boleh blame orang. Kita tak boleh nak salahkan tempat kita membesar.